Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada yang beragama Islam dan selamat malam saya ucapkan kepada yang bukan beragama Islam. Yang bukan beragama Islam yang menjaga agama masing-masing, tidak menghina mana-mana agama orang lain, no? Pada yang selalu menghina agama orang, better ambil bacak. Okay. Semua saya lagi macam selalu, apa yang saya buat ni bukan dia berniat untuk menghasut siapa-siapa, untuk makluman kepada MCMC, untuk makluman kepada BRM, untuk makluman kepada apa SKMM, nah, untuk semua, untuk TikTok. Tujuan saya buat video ni, VTT ni atas sebab saya rasa macam saya bukan nak tanya, saya cuma nak berkongsi, nak punya pendapat kan, bagi cadangan. Saya sebagai seorang Islam yang saya sendiri pun memimpin badan bukan kerajaan yang berlatar belakangkan agama Islam, yang mana setiap daripada kami mengucap 2 kalimah syahadah dan percaya kepada Al-Quran yang ditinggalkan untuk kami. Dunia ni tak ada apa lagi lah yang saya kena jaga. Orang-orang macam saya ni yang buah-buah ni cuma hanya kena jaga hafizah yang menghafal Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri yang ditinggalkan oleh untuk kami, panduan kepada anak cucu kami di masa depan. Kerana zaman aku ni pun tak ada lagi, belum tentu ada lagi yang betul-betul faham tentang Islam. Aku cakap bukan pasal rasis, aku cakap bukan pasal aku banggakan agama aku, tapi kenapa sampai hampa buat satu penghinaan yang memaksa aku dan menolak aku, menjadi wajib bagi aku untuk bercakap. Walaupun aku tahu, walaupun aku mahu mati undang-undang, tapi aku kena cakap. Pasal apa? Pasal orang yang tak bertanggungjawab ni nak buat, dia tak fikir pun 3R ke, 3K ke, 3WOW ke. Dia tak fikir pun dia nak kena apa ke. Dia tak heran pun. Ni saya baru rujuk kepada satu hantaran daripada Utusan Melayu Plus. Penama TikTok Utusan Melayu Plus Official. Okey, boleh tengok. No, video dalam lebih kurang 12 saat. No. Saya ke tutup mulut ke tu jangan fikir. Jadi bukan masalah aku macam mana, bukan masalah video aku macam mana. Kalau kata hampa nak aku cakap pasal agama aku. Pasal agama aku ni bukan dicabak ni, agama aku ni dihina, dihendik. Tanpa hampa pedulikan perasaan aku, hampa tak jaga sensitiviti orang macam aku ni. No, hampa tak payah jaga, hampa jangan ingat tok imam masjid nak marah. Pasal depa takkan marah, pasal tugas depa mengajar. Dia nak marah dah ni, setan-setan macam kami ni. Yang hampa kata syaitan, jahat buah ni, kami ni yang cakap. Menerusi hantaran. Disebut dia mengaku bertindak dalam keadaan marah dan mempengaruhi perasaan dendam. Okey. Pertama, dia kata dekat sini lah, atas Utusan Melayu Plus Official, siapa-siapa pun boleh rujuk lah. Boleh rujuk. Menerusi hantaran dia tersebut, dia kata pasal apa dia bertindak dalam keadaan marah dan dipengaruhi perasaan dendam. Okey. Untuk makluman apa nama ni saya ni Mamat ni, apa rasaan macam mana. Saya dah tulis, saya akan rekod segala-galanya. Saya cuma minta doa satu je. Jangan sampai hampa ni buat satu keputusan yang double standard. Tahu double standard? Bila mereka tidak kepala mak aku minta apa, sepak telok mak aku minta apa. Bila kata tang kami nak cakap orang Islam ni, racist. Jemaah Islamiah, IS. Ni bukan IS, aku ni rakyat biasa ya, yang beragama Islam. Dan aku bukan yang mafia-mafia korporat yang boleh kata tu, yang ambil ratus-ratus juta. Tak nak pun. Nak boleh sejam naik 1/2 kilo pun setengah mampu. MCMC ke, STMM ke, TikTok ke, jangan duk blok-blok apa ni pasal ni. Pasal apa? Patutnya hampa nak blok, hampa blok tu. Tindakan si budak ni, nak apa nama lagi tak tengok
tindakan Ryan Ricky Silva ni. Tindakan dia sebelum masuk dalam apa? Online kau masuk dalam platform hampa dah kena tu baru hampa tepi. Bukan dah masuk baru hampa tepi. Dah masuk baru hampa tepi. Tu makna dia hampa sendiri yang keluar benda tu, lepas tu hampa tarik balik. Bagi aku lah. Dia tak nak siapa-siapa pun, aku personal aku seorang. Kalau hampa nak cakap apa, aku seorang dan isteri aku. Kalau betul-betul hampa nak tapis, buat tapisan selamatan 3R apa, hampa tapis sebelum konten depa ni masuk ke dalam platform hampa. Kenapa yang dia masuk dulu? Bila jadi penghinaan, baru apa kata hampa nak tapis. Tapis apa? Itu bukan tapis, itu suruh. Lepas tu satu lagi untuk ni, Ryan Keselva ni. Ni, siapa suruh hang buat pengakuan ingin memohon maaf dengan sepenuh hati dan gambar-gambar saya nak muat naik sebelum ini melibatkan Al-Quran, perbuatan ini adalah salah, tidak beradab dan sangat tidak menghormati. Tiada alasan yang boleh membersihkan tindakan saya. Habis tu, hang buat pengakuan maaf suruh-suruh buat. Siapa bagi hang permission? Atau mana yang hang pakai bila hang pijak Al-Quran? Kenapa hang tak pijak kitab hang? Hang ada kitab kan, Bible kan? Kenapa hang tak pijak Bible? Kenapa hang pijak Al-Quran? Satu. Nombor dua, kami tak suruh pun hang minta maaf. Jadi hang tak payah minta maaf secara terbuka ke, buat satu permohonan maaf ke. Ini yang saya dapat artikel ni daripada utusan Melayu Plus Official. Hang kalau nak marah, hang tanya depa. Nah, hang nak petikai ke, bab aku cakap ni, hang petikai depa pasal apa? Artikel ni aku dapat depa berita 25/2 2026. Skrip biasa, lepas pijak Al-Quran, dia tampil mohon maaf. Akui bertindak kerana marah dan dendam. Hang tahu tak, kalau kata kita bercakap secara tidak berrasionalisasi lah, macam hang ni lagi pandai lah kan, macam hang duduk you kan. Tapi hang kena ingat, kadang-kadang santan muda pun belum tentu lagi ayak. Kadang-kadang yang tua pun belum tentu santan. Dia macam ni bang. Hang mohon maaf pun, bagi aku lah, bukan tu cara dah. Bukan semudah macam tu. Hang dah buat yang hang buat tu. Yang hang buat tu, siapa dia bagi hang, siapa dia suruh hang buat mohon maaf ni. Saya akui bahawa saya bertindak dalam keadaan marah dan dipengaruhi perasaan dendam. Okey, dendam. Okey, dendam tu hang punya pasal lah. Perasaan marah tu perasaan hang. Aku tak macam bok. Sekarang ni hang tahu lah perasaan aku apa. Hang ada hang fikir perasaan aku. Bukan dengan maaf cara terbuka yang bertulis, bukan dengan suara hang ni, bukan cara tu minta maaf dah bang. Yang ni apa? Hampa tak payah nak sabit siapa-siapa. Ini aku. Aku tak ada mana pengaruh politik dah. Aku tak niat semua tu. Inilah sebab dia orang kata. Mula-mula hampa buat berpidato dengan hujah-hujah ayat-ayat suci Al-Quran yang sepatutnya hampa tak payah baca pun, bukan agama hampa punya. Nak ajak orang semayang hajat, hampa nak jadi imam lah. Bulan sebulan mana yang baca surah bukanlah surah fisabilillah apa semua. Makrah tak tahu betul tak betul, mana di mulut, mana dalam, mana luar, mana Qaqalah Kubra, mana Ismah Wakaf, hampa tak baca. Hampa baca Quran hampa ya. Aku tahu lah hampa kayu api. Hampa tak dosa kalau baca salah. Yang berdosa kami yang dengar kata hampa. Hampa dosa apa? Hampa tak dosa apa? Aku pegang satu kata-kata nasihat daripada Menteri Besar. Sudah. Kita kena buat tanggungjawab ni pasal apa? Pasal esok kita nak mati. Pasal bila mati esok ada jawab. Benda-benda orang kena soal kita kena jawab. So, kita kena jawab. Pasal tu sebab dah. Sampai tadi lah BTC mana satu. Menteri Besar dah. Aku bukan kata dia bagus. Tapi dia cakap tu betul. Ni bukan pasal PAS ke apa dah. Ni bukan pasal PAS. Ni pasal agama aku. Ni, Ryan Ricky Silva. Siapa suruh minta maaf? Aku tak terima maaf bang. Kalau kata semudah tu PDRM bagi selesai benda ni, aku akan saman lah. Aku akan report benda ni. Aku pula akan saman apa? Aku tak puas hati. Aku tak berpuas hati. Aku akan saman Ryan Silva. Silva apa ni? Silva apa aku tak tahulah. Kalau kata semudah-mudah PDRM selesai ke benda ni, aku pula akan masuk satu report tersaman. Hang tunggu. Wallahi wabillahi wa tawahi. Ni apa yang aku junjung atas kepala ni. Kalau hampa yang junjung juga macam aku tak faham apa aku cakap ni. Aku tak tahulah.